pertama yang saya ingatlah saya join ialah SOR, pertandingan SOR di KPM Beranang. Waktu tu saya masuk Boria. Saya first time tau masuk Boria Zuzan. Zuzan maksudnya sama lagi. Sama. Saya masuk Boria juga. Waktu tu saya sebagai penari, Zuzan pelakon kan. Saya pelakon. Buat sketsa. Waktu tu memang nak kata macam waktu tu sebab kita banyak sangat latihan tau. Kita banyak latihan petang-petang. Memang hectic sangat, penat. Lepas tu saya pula bukan seorang penari. Jadi saya first time menari kan. Nak hafal step tu macam agak struggle jugalah. Struggle juga. Tapi memang sepanjang aktiviti tu berjalan, daripada saya tak tahu apa-apa pasal Boria, lepas tu tahu kalau Boria dia ada sketsa, dia ada menari, lepas tu dia ada tukang karang semua. Memang satu skill yang baru lah, satu pengetahuan yang baru yang saya dapat daripada join program ni.